Cari ah. Meow meow. I'm currently in front of Hobby Shop Trader. My husband went in. He's going to go and find a Hot Wheel kalau ada. If not then. Hi guys. Good morning. Tak ada morning pun. Sekarang dah jam 1 petang. Kita orang dekat Akihabara. Today is our last day. Our flight is tonight. Dalam jam 11.50 more or less. So sekarang ni we already drop our luggage tadi sebab itulah tengah hari baru sampai kat sini. We wanted to go around dekat Akihabara ni because Akihabara je yang kita orang tak pergi. For the whole trip ni we don't go to Akihabara yet. So here we are in Akihabara. Oh, and anyway, right now I'm not using any tripod, so it will be quite close to the face and everything. I hope you guys will bear with me. Tengok ni. Ada Hot Wheel. Fantasy. Ada? Fantasy. Dah check ke? Dah. Betul? Dah. Fantasy. Gigo. Gigo. Ayak. Okay. Kita orang kat Gigo. Gigo, nama dia dulu is Sega, but nama dia sekarang means get into gaming oasis. Gigo. Before ni Sega. Ultraman. Tu Ultraman. Ada. Habis. Turun ke mana? Bawah. Bawah. Ah. Oh. Wow. Satu lah. Rasa. Oh, sexy. Robot. Beg kita muat lagi ke? Ha? Ha? Nak beli besar? Ha? Nak beli yang besar? Muat. Dia kecil muat. Ha? Ni? Ni atas? Ha. Kita nak pergi tingkat 3 pula. Rasanya dia banyak bintang. Figure. Nak cari Hot Wheel.
Oh, game. Oh, banyak. Apa tu? S5. Ha? Apa? Controller. PS4. Kan pakai agak. Boleh. I nak cari ni, tapi tak ada lah. Game macam Metropolis tu, yang macam bina-bina bandar tu, tak ada. Boleh je main ni PS4. Tahu. Tapi tak jumpa game yang macam bina-bina bandar, tak ada. Suka game bina-bina bandar. Kenapa orang nak beli yang vintage kalau dah ada yang high tech? Oh, boleh murah. Ah. Dog PC game. Ha? Dog PC game. Mana? Ni. Ni. Dah, skip. Dia siap tutup, babe. Adults only. Bagus, orang skip. Tak apa. Nak tengok. Prince of Tennis. Sorry, we are close. Tak tahu. Okay. Setelah kita orang masuk sini. Ha? Tak. Oh, tu. Pop mat. Shinji, mari. Oh, figure dia besar. Namanya. Dah masuk. Tak best. Tadi dia banyak jual figurine. Cantik lah figurine dia. Nicely done. Nak pergi kedai-kedai yang I nak masuk sini nak. Japan Tax Free Print Shop. Perfect untuk last day. Kita boleh cari souvenir. Oh, baju ke ni, Bi? Baju comel. 2L. Jangan cakap 2L lah ni. Yelah, 2L. Comel. Mana? Kenapa kita tak pergi sana? Oh, tak boleh. Yang nak betul tak buat crossing macam tu je. Ha? Apa? Ya ke? Popular kan, biasalah.
Kat dalam big camera. Nak naik. Kita naik tingkat atas sekali ke Min? Atas sekali lah tingkat 7. Travel depth kita orang banyak ah. Tak apalah. Benda dah ni pun. Oh, Meta Quest. Beli bintang. Bintang apa? Oh. Wireless gaming. Pergi beli pamannya. Kecil je dia. Apaan man? Ni. Dipakai tu. Berapa? Oh. Ada Shinchan, Doraemon. Alah, kita dah masukkan dalam ni kan? Beli? Bukan. Boleh kita main dalam. Beli? Cak. Hah? H2O. Kenapa H2O? Mandi-mandi mana? Oh ya? Yeah. Oh dia boleh basuh. Oh wow. Ni bagus tau. Boleh ajar budak. Ni bahagian apa, bahagian apa, bahagian apa. Ni pun. Good. Ha. Dah mame. Ha. Bi, janganlah cakap macam tu. Takutlah Mana? Mamanya. Pistol. Tu lah, cari lah. Miau. Ni Lego. Mana you punya Hot Wheel be? Hot Wheel yang mana? Takkan tak ada kan? Mesti ada. Bukan hadiah mama ni hadiah cu ni. Salah ni. Hot Wheel orang macam ni. Ni apa ni? Mazda RX-7. Dia dah kecil-kecilkan dia. Ni B. Ni. Mana? Nissan Skyline Acura. Tak best. Ni pun sama B. Ni rasanya tak best. Sana. Anak Cargo. Beko kamera. Ini cup noodle. Apa? Boleh yang sini. Kucing ya? Hai. Beko. Ni Nissan Skyline RS KDR, Nissan Skyline R200R GTL BWK. Tak tahu lah.
Hi guys, I'm currently in front of Hobby Shop Trader. My husband went in, he's going to go and find a Hot Wheel kalau ada. If not, then we're going to Animate. Sekarang kita orang tengah cari makanan tau dekat sini. But sadly is that the shop, the restaurant that we wanted to go is going to close soon, and it opens around 5:30 PM. So we might need to find another place, which I'm not so sure where. But then let's find out soon. Let's go. Huh? Hello. Oh, McDonald's. Tak guys. Lagi prescription. Mana? Oh, you dah baca Akiba. Oh, tu lah. Jauh sana. Makan tu. Kalau. Kalau. Tu kita pergi situ. Dia dah baca Akiba. Tu yang paling besar. Sama sih. Dah baca Akiba. Kalau. Tamashi Nations ni dia macam banyak figure figurine kan. Tamashi tu. Tadi kat atas pun sama. Yang big camera tu, atas dia tu ada tu Tamashi Nation. Dia figure-figure je semua. Macam menu budak ni, Bi. This is the first time, obviously. I think it's good untuk start makan makanan nasi-nasi sebab kita orang dah balik. Kita orang order ayam apa Bi tadi? Ayam kremes crunchy fried chicken, and kita orang order nasi goreng for me. Air pula kita order teh botol. Teh botol dia pun baru. Teh botol dia baru. Betul ni. Limited edition. Macam limited edition. Tapi tu kat sini ke? Ada Japan punya ni rasa kat sini. Goreng dia dah sampai dah. Bau dia sedap. Sekejap. Dia ada and then kita orang order kat tempe mendoan. Mana tu? Try tempe. Kanan. Kanan tempe. Dia berasa. Sorry. Kena boleh try. Try tempe lah. Ni ada sini. Tak yalah, jadi macam ni sampai. Tambat. Mana lah? Betul. Belum lagi. Ayam lemat. Kau kan? Kena
Garing tak? Mendoan. Luar dia macam kita pesan goreng punya crunchy tu. Macam tu lah luar dia. Dalam dia serius tempe. Letak. Letak dong. Dah. Dah letak dong. I think I eat nasi goreng just now. Okay lah, dia rasa nasi goreng. Macam nasi goreng mamak pun ada. Macam tu. Cikgu bencah. Cikgu bencah tak? Tak adalah nasi goreng berencah. Dia macam it is macam kalau korang beli nasi goreng biasa yang kat mana-mana kedai tu, macam tu lah. Rasa dia macam really Malaysian, you know. But they're not Malaysian. My husband on the other hand, he bought ayam kremes. I think that's the right word to say. Berapa you rate? 7. Dia cakap dia rate 7. Okay. I think for me, I will rate 7 also, I think 7.5 I guess. Sebab dia memang sedap. And plus tempe dia pun sedap juga. Tempe mendoan. And we also bought tu je lah, tempe, nasi goreng dengan ayam kremes. That's all. So yeah, it was so nice, it was so good. I will recommend for you guys to totally go here to try. Kalau korang somewhere in Akihabara, rather than to just like try all of the Japanese food, you can try the Indonesian food here as well, because they are coming here to work, right? So we might as well support them. Going to Family Mart first.